Suruh jumpa Abang Jalil. Jumpa Abang Jalil, dia suruh jumpa Abang Muhsin. Dia kisah dekat abang. Kau pergi jumpa balik dengan Samseng tua terkutuk tu. Kau cakap dengan dia. Ni, bapak segala Samseng dalam kampung ni kin salam balik dekat dia. Salam lagi. Macam ni sampai bila masalah saya nak selesai ni, bang? Masalah kau boleh selesai kalau kau tahu punca masalah kau. Masalahnya kau sendiri. Kau yang bawa kereta laju. Ha? Aku kejar kau, tiba-tiba kau break. Saya bawa kereta laju sebab abang kejar saya. Kau dah tahu aku kejar kau, kenapa kau tak berhenti? Ha? Kalau Samseng tua terkutuk yang rambut lebat tu kejar kau, Jalil Samseng gongak tu kejar kau boleh jalan je. Tapi kalau aku bapak gangster kejar kau kena berhenti elok-elok, faham? Alah, abang kalau jumpa saya, abang nak pinjam duit. Memanglah aku kejar kau itu hari. Aku nak pinjam duit. Abang tahu pinjam je, bayar tak pernah pun. Bayar macam mana kalau aku tak ada duit? Ha? Aku nak bayar macam mana? Kalau aku sendiri tak ada, aku nak bayar macam mana? Susah lah cakap dengan orang macam kau. Mana pergi semua orang ni? Seorang pun tak ada ni. Ada mampus dah semua kampung ni. Kau ada kat warung aku ni. Mana dong semua berani datang? Jahat sangat ke aku ni, Pak Man? Aku tak cakap jahat. Jahat aku ni, kalau orang tak kacau aku tak kacau orang, Pak Man. Kopi O satu. Kopi O Samsung apa pula ni, Mohsin? Tak pernah aku dengar kau minta macam tu. Buat je lah. Belum aku terbalikkan meja ni. Orang kalau Samsung, dia tak suruh orang suruh sampai kat dalam. Dia datang sendiri, cakap sendiri depan-depan. Ha? Ni aku dah ada kat depan mata ni. Aku pula nak sampaikan salam. Mulut tu jangan celupar sangat. Yang kau pandang bontot apa hal? Aku ni orang tua, Mohsin. Aku tahu kau sindir aku. Aku cakap seorang-seorang lah. Yang rasa apa pasal? Oh, engkau lah agaknya. Yang orang kampung kata Samseng sangat. Oh, kata Samsung, kenapa lagi? Aku malang masa macam kau, orang macam kau ni lah. Aku memang dah lama geram dengan kau ni. Apa yang kau geram dengan aku? Ada kau macam bini kau? Sampai sekarang tua-tua pun tak ada. Kalau orang kampung kata perempuan yang dah tak ada head, engkau lah semut bertuang dah. Kau jangan cari pasal dengan aku, Mohsin. Keturunan kau yang cari pasal dengan aku. Kalau tak pasal bak kau, mak dengan bapak aku takkan lari dari kampung ni. Hancur warung aku ni, ya Allah. Apa dengan kau orang ni? Hei, Seman! Yang kau suruh Sfian jangan jumpa aku. Suruh salam dekat aku. Kau apa kau nak? Pak Imam, tolonglah Pak Imam selesaikan masalah ni. Hanculah warung saya ni, Pak Imam. Aku datang ni pun memang nak selesaikan perkara ni. Perkara apa? Pasal kereta Supian tu. Semua yang Supian salah. Kali lagi kau cerita pasal kisah lama tu, nahas kau, Mohsin. Betul apa? Bapak engkau yang menyebabkan mak dan bapak aku lari pada kampung ni. Kau tengok hidup aku sekarang ni merempat macam ni. Semua ni punca mak kau. Bapak engkau yang guna mak aku. Bapak. Aku datang ni. Aku tak puas hati. Apa benda yang kau tak puas hati ni? Ha? Cakap pun terkial-kial satu-satu. Penatlah aku tunggu kau. Hei! Kau kirim salam dekat aku. Kau nak cek pasal dengan aku. Jalil. Keturunan ini Jalil memang suka cakap dengan orang, Jalil, keturunan dia. Ya, kau diam. Memang
keturunan kau suka cepat kat kampung ni. Ayah aku mati. Bapak dia mati sebab bapak kau. Betul? Ha. Bang! Hei, aku sunat juga budak ni. Dalam keadaan ketegangan macam ni, engkau datang menghadirkan diri. Bos dah telefon tadi. Dia tanya dah selesai ke belum? Selesai apa? Pak tak ada bincang apa-apa dengan abang ke? Ada. Dia suruh aku bagi kau ni. Ni. Oh, tak apa. Abang tak nak ganti. Saya pecah buat abang Seman. Saya pecah buat abang padah muka abang. Nasib baik. Aku tak ada. Assalamualaikum. Pak Mael, tiap air Kau tak kerja ke hari ni? nak kerja apanya Pak Mael? Dah kena kerja dah saya. Bos cakap saya tak reti jaga kereta dia. Saya tak puas hati betul lah ni korang dua Mael. Kenapa? Sebab Samsin diorang tu layan tua bangka tu, saya kena buang kerja. Imam pun lagi satu lah. Nampak sangat berat sebelah. Dia orang tu sing. Nak salahkan Pak Imam tu sangat pun tak boleh juga. Pak Imam tu sangat. Sepatutnya Pak Imam kenalah tegas. Bagi je lah jawab dia kat orang lain. Senang. Entahlah Sufian, aku pun tak faham. Dulu si Seman dengan Mohsin tu je. Sekarang ni si Jalil. Makin huru-hara kampung kita ni nanti. Habis ni, kau nak buat kerja apa pula? Tak tahulah Pak Mael. Payah-payah sangat saya cari je harta karun ni lah. Harta karun? Kau ni Sufian, macam-macam hal lah. Mael tak baca ke majalah ni? Aku manalah faham tulisan Rumi tu. Kalau jadi fahamlah aku. Apa dia cakap? Tak ada apa-apalah. Teruk sangat dosa ni. Kau kata pandai? Reki kapal terbang pun boleh? Memang lah bang. Tapi masalahnya bang, enjin ni dah uzur bang. Kau kalau tiba kita tak kerti, tak buang masa aku. Kau belah. Belah. Biar aku buat sendiri lagi bagus. Alah, enjin tu macam ni juga. Dah tua. Patut campak kat laut je. Itu bukan aku. Koyak mulut kau. Macamlah tak ada kerja lain. Nak buat kerja cari harta karun pula. Mamat,